Tindakan sebuah lori membawa muatan 18 tan batu yang dipandu dalam keadaan berisiko dengan tayar pecah dan botak berjaya dikesan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka pada 27 Mac lalu. Timbalan Pengarah JPJ Melaka, Khairul Aswad Abdul Halim berkata, berdasarkan siasatan, pihaknya mendapati lori terbabit dipercayai dipandu menggunakan tayar pecah dan botak sejauh 40 km untuk menghantar muatan batu ke sebuah tapak binaan di Jasin. Masih lagi berjalan. Okey, dan kita tahan dan kita bawa pejabat lah untuk kita ambil tindakan selanjutnya. Selain daripada kita timbang dan sebagainya lah. Selain daripada tu, tayar botak, tayar haus lah. Kalau berdasarkan rekod, anggota masih buat rondaan di jalan di Jasin, sekitar Jasin. Dia daripada site dia nak hantar ke lokasi. So dalam pertengahan perjalanan tu saya makarkan lebih kurang 20 km, 40 km lah dari range tu lah. Dia bergerak dan kita tahan dia di tengah jalan tu, masih rondaan, dan kita bawa ke JPJ Melaka lah. Beliau berkata demikian selepas mengetuai operasi bersepadu Ops HRA 2025 yang berakhir pada Rabu di Lebok Alur Gajah Melaka Jasin di Bukit Piatu di Melaka pada malam Selasa. Sebanyak 20,797 kenderaan diperiksa sepanjang operasi dan 2,380 notis dikeluarkan manakala 37 kenderaan disita termasuk motosikal, kereta dan kenderaan perdagangan. Pihaknya turut menerima 183 aduan menerusi aplikasi MyJPJ dan paling tinggi 77 aduan memandu di lorong kecemasan, 36 aduan memotong barisan, 34 aduan tidak patuh syarat lalu lintas dan lain-lain kesalahan.